sebab kalau kita lihat market bottom jangkaan yang ni berdasarkan Lotto Profit, jangkaan market bottom pada bulan Oktober kan. Dia buat kiraan lah 156 hari bla 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 bla. Bulan Oktober ni estimate market bottom, dan tetapi dalam market sekarang kita masih lagi ada ruang untuk market. Jika support ini tak berjaya bertahan, market boleh menuju ke support yang seterusnya, iaitu sekitar 50 ke 52. Dan ini adalah kata apa, pullback yang terakhir selepas jatuh daripada 82. Alright, selepas jatuh daripada 80. Ini adalah pullback yang terakhir. So once dah sampai sini, mungkin dia akan sideways, main, barulah dia akan menuju ke price support yang seterusnya sekitar 38 sehingga 48 lah, baru dia akan masuk range ni. Dan range ni adalah range market bottom. Right, yang kita jangkakan dalam bulan Oktober. Ada lama lagi dalam dalam berapa, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bulan lagi. Alright, kita ada 4 bulan lagi untuk sampai market bottom.